Okey, kalau akak beli 3 dan ke atas, akak dapat cutlery dan juga tumbler lah. Akak akan dapat tumbler. Ni mama boleh ke kedua? Boleh. Untuk ni Alik Mak ni boleh saja. So untuk suplemen ni, okey, bukan saja untuk minda, kesihatan. Kalau anak sesama, bagi. Kalau anak ada enzim Alik Mak mama, boleh bagi juga. Okey, admin tambahlah yang dewasa punya. Kak Zima untuk budak-budak je ke? Ikmal tak tahu. Tapi rasanya, ya? Untuk yang adult. Okey, so kita minta masa 5 minit. Okey, tim Naturemerik akan tolong masukkan yang adult punya juga. Okey, dah boleh beli ke? Dah boleh beli Oh, dah ada dah beg kuning. Okey, dah ada dah. Okey, sekarang dah ada dekat beg kuning. Akak boleh tengok. Okey, ini memang kita untuk kids, tapi kita try masukkan untuk dewasa juga. Akak jangan risau. Lawa tumbler sangat lawa, Kak. Okey, ini Naturemerik punya. Kalau akak beli 3 chewable dan ke atas, akak dapat tumbler dan akak dapat 1 set cutlery. Okey, kalau kanak-kanak sakit, boleh. Boleh sangat-sangat, tak ada masalah. Yang ini sebab kita guna suplemen asli punya, kita tak tambah apa-apa bahan logam dan bahan chemical. Okey, ini kita hantar ke universiti tempatan untuk buat dan dapatkan kesahihan lagi. Memang mantap suplemen ni, tak ada ni bahan chemical dan bahan logam. Okey, color tumbler yang itu saja ke? Yang ni saja. Rasanya betul? Betul. Hanya ini saja. Okey, kalau ya, color. Jenis tablet ke pastel? Tablet kan? Chewable tablet Kak Nojel. Ikmal tahu suara pergi dulu. Suara pergi dulu. Harga tak turun ke? Yang ini bukan harga dah turun ke? Ini dah harga promo. Harga asal untuk satu chewable ni 129, betul? Okey, malam ni dapat dengan RM77.38. Kalau 3 harga asal 387, dapat harga 252. Kalau untuk yang pack bawah sekali tu 1 2 3 4 5. 5 yang bawah tu harga asal 645, malam ni dapat harga 374. Okey? Faham? Kalau kanak-kanak Alik Best boleh ke makan? Boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Manis dia datang daripada madu. Okey. Belum turun. Akak belum turun lagi ke harga, Kak? Akak belum turun lagi Okey, dan sekarang kita dah masukkan juga Triple Boost Naturemerik yang sachet Ikmal minum tu ada juga. Okey, beg nombor 1. Beg nombor 1 akak boleh tengok. Yang ni 3 kotak. 3 kotak betul Betul, 3 kotak. Okey, 3 kotak. Harga asal 291, dapat dengan harga RM201. Okey, untuk adult tablet tak ada ke? Tak ada. Untuk adult, kalau akak nak, akak boleh ambil yang sachet. Sachet kita dekat beg nombor 1. Tapi itu untuk 3 kotak. Ada tak yang 1 kotak saja? Tak add lah dia. Alamak. Macam mana ni? Boleh tak nanti kalau saya minta barang ada note, can you pass the things to me if I need it? Okey, 13 tahun boleh. 13 tahun boleh. Suplemen ni kat seawal 7 tahun dan ke atas. Ikmal, kandungan gula berapa gram dalam ni? Sekejap. Kejap Kandung 2.9 gram. Ya, satu kotak ada berapa sachet? Untuk yang sachet 10 ada 10 sachet. ada 10 sachet. Okey, untuk sachet kita ada 10 sachet. Akak baru masuk, apa khasiatnya, Dik? So, untuk suplemen ni, kita menggunakan black turmeric ataupun kunyit hitam. Okey, sahaja je. Kenapa? Alamak. Okey. Sorry. Kalau depan kepala saya tak tertutup dengan tu ke? Okey. Okey dah. Alright. G6PD boleh. G6PD ni apa? G6PD ni sakit yang daripada kecil, daripada bersalin lagi. Harga ketua tak turun lagi. Okey, ketua tolong jawab ni. Untuk anak istimewa boleh boleh Okey, ada satu pertanyaan. Ketua tolong jawab ni. Untuk anak istimewa boleh cairkan ke tablet tu sebab dia tak boleh nak kunyah. Boleh cair. Boleh saja Kak Syikin. Tak ada masalah. By the way, Kak Syikin ni. Seawal 5 tahun. Seawal 5 tahun pun boleh Kak untuk anak-anak nak kunyah. Sebab kita takut tadi macam anak tak gerti nak kunyah ke apa kan. Okey, kalau type Alik Royd boleh ke? Boleh sangat. Sebab apa? Untuk turmeric, black turmeric ni, ada juga orang kata daripada anak-anak yang ada penyakit epilepsi, penyakit kronik yang lain. Okey, alhamdulillah makan dan beransur pulih, dan itu sangat feedback yang bagus lah yang kita terima sekarang ni. Time bila sesuai makan, pagi atau malam? Pagi boleh, selepas makan akak boleh ambil. Untuk Naturemerik Kids ni untuk anak. Okey, untuk yang sachet ni dalam dia ada 10, satu kotak ada 10. Ini pun selepas makan, betul? Okey, yang ni pun selepas makan. Akak
boleh ambil macam tu saja. Ini sangat-sangat bagus. Okey, untuk sakit salik raf boleh ke? Boleh. Boleh sangat-sangat. Kita tak nak overclaim, tapi kita punya suplemen tak ada bahan chemical dan juga tak ada bahan-bahan yang logam. Jadinya untuk orang yang sealip kek keruk alip ni tak ada masalah. Dia boleh makan saja. Boleh. Okey, tak boleh tak cakap lebih kena bayar Yasin. Kenapa? Okey, harga belum turun. Yang mana Oh, yang ni, yang sachet ni dah turun kan? 201 tu? 201 3 kotak? Betul thank you Kak yang beli. Okey, jadi ketua tolong explain yang untuk adult. Boleh. Okey. So untuk kids tadi Kemal dah cakap kan. Cuma Kemal nak ulang lagi sekali. Untuk natural turmeric kids ni, dalam dia cuma ada kunyit hitam. Okey, bahan utama dia lah black turmeric. Dan ada ekstrak madu dalam dia. Okey, jadinya dia tak ada apa-apa bahan tambahan yang lain. Sebab tu kalau anak sesama, anak demam, lepas tu imun meradang, memang boleh ambil ini, tak ada masalah. Okey, any masalah penyakit yang macam demam, selsema, boleh makan. Okey, so kita boleh ambil dia sebagai suplemen tambahan lah. Okey, sebotol memang ke $70. Okey, yang ni sebotol sebenarnya harganya $129. Jadi malam ni jadi RM77.38 sahaja. Sangat murah. Okey, yang 200 lebih tu kalau akak tengok, okey, untuk 200 lebih kita sebenarnya 3 botol. Untuk natural turmeric kids. Okey, rasa macam mana? Untuk yang kids ni dia rasa lebih kepada rasa berry, rasa strawberry. Okey, jadi dia tak ada rasa kunyit-kunyit. Belum turun lagi. Yang mana Kak maksud? Akak tengok beg, lepas tu akak bagi tahu produk mana yang belum sangat turun harga tu. Untuk anak masalah buang aliping alip enggang, boleh ke? Boleh kan? Boleh. Okey, yang sachet rasa macam mana? Yang sachet apa tu? Yang sachet dia lebih kepada rasa madu. Sebab apa? Kemal rasa dia guna madu dalam ni. Betul. Madu. Okey, dalam dia ada madu, lepas tu ada sikit-sikit lah rasa macam ada herb sikit. Macam tu. Tapi dia bukan rasa tak sedap, dia rasa sedap. Sebab kalau tak sedap, Ikmal orang pertama yang tak akan makan. Ya, harga semua tak turun. 2 botol dapat 148, belum turun ke? Akak, kalau yang tak turun lagi, tunggu 5 minit. Okey, ya Allah, payahnya. Sekejap. Oh ya, belum turun lagi. Okey, tak apa. Ikmal sambil-sambil tu, kalau harga belum turun, Ikmal terangkan dulu punya nasihat pula. Kak, dah. Khasiat, macam tu. Dan order combo Black Turmeric Go 172. Thank you, Kak. Thank you. 1 million like. Okey, maksudnya kids untuk imun dan mindaya, betul. Sebab apa? Kalau imun anak-anak Kak, imun anak-anak kita ni rendah ataupun meradang, tu yang diorang boleh dapat demam, selsema, penyakit-penyakit yang kita tak nak tu, sakit-sakit otot. Okey, jadinya untuk kita kurangkan penyakit tu, kita kena rawat imun dan meradang. Okey, jadinya ambillah suplemen Black Turmeric Kids. Macam tu. Ni Kak jangan risau, sebab apa dia memang tak ada bahan tambahan lain, manis datang daripada madu juga, and then ada Black Turmeric ataupun kunyit hitam tu. Jadinya selamat. Okey, untuk orang-orang tua sakit lutut, okey tak mal. Kak, ni sangat okey Kak Pesona Suri. Yang hari tu kita dapat feedback, orang yang nak pergi umrah, beli orang yang pergi umrah, beli ni berkotak-kotak sebab dia nak bawa pergi umrah. Betul. Ia sangat bagus untuk orang yang sakit lutut. Sebab apa? Black Turmeric ni macam kita ikhtiar guna bahan tradisional. Okey, kita tak guna bahan-bahan lain. Untuk yang dalam sachet ni, Kemal sebutkan ekstrak kunyit hitam, ada ekstrak ladi hitam, ada air, madu, gam arak, batu sauda. Kita ada batu sauda dalam ni, ada stevia, ada vitamin C. Okey, jadinya kat dalam ni ada batu sauda. Dalam ni kita ada gam arak. Gam arak ni tak silap Ikmal bagus untuk orang ada masalah usus juga. Betul. Untuk Ikmal ada masalah usus, ini bagus juga. Kalau yang sachet tu khasiat dia, mana tadi komen ni? Ya Allah, hilang dah. Tak turun lagi. Sachet memang ada combo je ya. Ada. Sekejap tahu. Okey, for adult, apa beza kapsul dengan sachet? Sebenarnya bukan sama ke? Kapsul tak ada bahan tambahan, hanya Black Turmeric. Okey. So yang tu tepi tu, Nur. Alright. Okey. So untuk yang ni, dia tak ada tambah madu, tak ada tambah apa. Untuk kapsul ni memang bukan mostly, hanya satu bahan je, Black Turmeric. Kunyit hitam saja. Okey, kalau yang sakit, bang jual kari pap tak? Bukan jual kari pap dia, ini jual ni suplemen. Dia jangan biadab. Okey. Lagi-lagi dek, jangan gitu dek. Kalau makan 10 sekaligus boleh tak? Jangan. Nanti akak yang jadi kunyit tu. Okey, thank you dek. Nak belikan ayah. Betul Kak Pesona sangat-sangat bagus. Ni kalau akak tak nak consume pun tak apa, akak bagi mak ayah akak yang consume.
Okey? Apa tu? Ini makanan tambahan turmeric, black turmeric. Black turmeric tu kunyit hitam. Kalau kita sebut kunyit hitam kan macam kunyit hitam, sebab tu kita bagi nama black turmeric. Macam tu. Maka dia boleh campur makan dengan suplemen vitamin lain tak? Jarakkan. Boleh, tapi jarakkan. Okey. Boleh makan masa perut kosong tak? Prefer untuk makan dulu. Kita prefer untuk makan dulu, lepas tu baru akak makan ni. Okey. Kenapa beg kuning aku tak turun harga lagi? Dia kadang tengok amalan juga Kak Sabah jap. Okey, sesuai konsum time bila dek? Time bila? Bukan. Yang kolesterol ini boleh tak? Yang kolesterol alip tinggi boleh? Apa tu kalau? Kolesterol. Boleh. Boleh? Boleh Kak? Ini kena tanya kemis lah. Kita ada kemis Kita tanya betul ni Okey, berapa tablet satu botol? Okey, untuk kapsul, kita 30 kapsul. Untuk Naturemeric Kids, satu ni pun kita ada 30 tablet. Jadinya satu tablet sehari boleh jadi untuk sebulan. Okey, untuk sakit lutut beli beg satu ke dua? Sekejap, kamu tak nampak beg sebut. Kapsul bagus Kak. Untuk kapsul Kak pergi beg nombor 1. Okey, beg nombor 1 kapsul yang ni single. Okey, kalau dar alip tinggi boleh. Dan triple boost. Terima kasih. Okey, kalau kita makan benda tu, kita jadi hitam tak? Tak. Bukan. Mungkin akak boleh jadi lagi bagus. Akak jadi lagi flawless. Sebab dia bersihkan dalaman. Budak-budak boleh makan ke? Okey, untuk Kira, budak-budak kita ada sediakan Black Turmeric Kids. Okey, ini memang special untuk anak-anak. Okey, dalam ni kita ada 30 kapsul. Okey, dalam ni rasa dia memang rasa strawberry, rasa berry. Akak boleh tengok dekat beg nombor. Beg nombor yang kita pin sekarang ni. Okey, untuk satu ni Kak, harga dia 129, kita bagi harga dengan RM77. Akak tengok akak dapat harga berapa. Khasiat dia apa Kak? Khasiat dia memang untuk kesihatan dan minda. Okey, jadinya kalau anak-anak kita selalu sakit, selalu demam, sesama batuk, itu tandanya imun dia meradang. Jadi macam mana kita nak hapuskan keradangan tu? Makan Black Turmeric Kids ni, okey, dia mampu boost kita punya immune system. Lagi untuk budak-budak, biasanya immune system budak-budak kan lemah juga kan, macam tu. Jadinya boleh konsum yang ini. Okey. Boleh sealip awan semua boleh. Semua tak ada masalah. Sebab apa yang ini untuk budak yang ada sakit kerok alip ni pun boleh makan. Ada yang dapat penyakit Ken Alipsa, makan beransur pulih. Okey? Ya, Black Turmeric. Tak dapat harga 77, dapat harga 92. Kira turun juga ke tu? Tu pun kira turun juga tu. Akak cuba adjust voucher apa yang akak ada Kak. Akak adjust voucher Kak. Okey, dan order triple boost dapat 214. Woo! Terima kasih Kak. Korang kena claim dulu voucher guys. Black Turmeric beg nombor 2 tu untuk adult ke? Kejap akak tengok Akak tengok faham? Ya, betul. Yang sachet kan? Okey, yang sachet ni Kak Zima paling senang. Kak Zima kan kerja kan, busy kan. Untuk Kak Zima macam busy ni hidup aku ni macam tu kan. Nak makan pun tak sempat. Lepas tu macam terlalu drain. Kenapa? Macam tu. Dah turun dah. Okey, yang ni GERD tablet or sachet better. Untuk Ikmal suka yang sachet. Macam tu. Sebab Ikmal yang ni sedap lah. Ini bukannya tak sedap. Ni memang tak ada rasa Kak. Dia macam kapsul macam fish oil tu. Tak silap Ikmal. Betul. Bukan. Macam ni. Warna hitam. Dia memang warna hitam yang ni. Dia memang 100% Black Turmeric. Ini memang 100% kunyit hitam sahaja. Okey, kalau untuk atuk 80 tahun boleh ke? Boleh Kak. Kalau atuk akak umur 160 tahun, lagi bagus akak bagi benda ni. Sebab apa? Black Turmeric ni, kunyit hitam ni, kita memang yang dalam kapsul ni memang tak ada campur apa-apa, memang kunyit hitam sahaja. Okey, rasa apa tu? Yang ini memang tak ada rasa. Okey, kalau akak beli yang sachet yang ada 10 sachet ni, rasa dia lebih kepada rasa madu. Okey, rasa madu dia ada herb sikit. Sebab dalam dia ada habatus sauda, ada vitamin C, ada gam Arab, ada ekstrak kunyit hitam. Okey, dalam ni. Okey, jadinya rasa dia tak adalah rasa pelik-pelik sangat. Dia punya manis tu kita guna stevia dekat dalam ni. Dalam ni ada 10. Jadinya kalau akak beli 3 kotak, 1 sachet sehari cukup sebulan. Okey, yang ini pun sama. Dia punya khasiat untuk kita punya badan, lepas tu untuk kita punya imun badan. And then kalau makan imun badan kita sihat, semua dalaman sihat, kulit kita pun sihat, glowing. Macam tu. Nikmat yang paling best adalah nikmat kesihatan. Macam tu. Dan order thank you Kak Yujum ni. Okey. Dan triple boost thank you Klis ni, Kak Klis ni, thank you. Apa tu lagi tu? Ya, kenapa komen tak gerak aku punya ni Tak, Ikmal punya je. Okey. Sakit jang alip untung boleh ke? Boleh. Sakit jang alip untung pun boleh.
Okey, apa lagi tu? Explain sekali lagi beza kapsul dan sachet. Okey, ini sachet. Sachet ni kita ada madu, kita ada vitamin C, lepas tu kita ada habatus sauda, kita ada gam arab. Untuk yang kapsul yang ini, dia tak ada apa-apa campuran. Hanya pure black turmeric. Hanya pure kunyit hitam sahaja. Tak ada COD ke? Ada yang tanya, tak ada COD? Kita boleh buka COD. Siapa nak COD, komen nak NAK. Kita tengok more send berapa yang nak COD. Kita boleh buka COD. Komen nak, Dik. Nak 200 komen nak, baru kita buat. Okey, 200 komen nak. Terima kasih kak untuk 1.7 juta like. Okey. Khasiat dia apa? Okey, black turmeric ni kak, khasiat dia sangat-sangat banyak. Sebab apa, black turmeric ni bukan macam suplemen lain. Tak banyak brand ataupun tak ada brand pun yang buat black turmeric ni pun. Jarang lah. Jarang. Sikit Ya. tapi claim banyak. Ini dia punya khasiat dia, satu untuk kesihatan, untuk imun badan. Okey, lepas tu satu lagi untuk kalau budak minda, and then bila dalam ni imun kita meradang, tu yang kita mudah dapat penyakit. Ya? Okey, itu yang kita mudah dapat penyakit. Jadinya bila kita rawat kita punya imun tu, baru badan kita kuat, baru badan kita sihat, tenaga. Macam tu. Okey, Dik sehari satu sachet. Betul. Okey, apa lagi? Siapa lagi nak? Rahmat, 220 more sen. Dia orang nak COD. Nak COD. Thank you Azan masuk. Azan bagi gift lah. Azan, bagusnya Azan. Apa nak aku belikan? Belum Okey, kejap. Kita Ah. 10 saat. Okey, 10 sangat Bagus sangat Naturemeric Kids ni. Nampak tu? Ada orang komen. Bagus sangat Naturemeric Kids ni. Anak saya resdung dah semput dah sihat. Nampak? Alhamdulillah. Nampak ini penggunanya. Seawal umur berapa boleh makan? Untuk Naturemeric Kids, okey, seawal 5 tahun pun dah boleh makan. Dia orang boleh kunyah dah. Okey, untuk anak-anak yang tak pandai nak kunyah, anak-anak yang tak pandai nak telan, tak pandai nak nyonyot-nyonyot, ini akak boleh cairkan lepas tu bagi dia minum. Betul. Tak ada masalah juga. Rasa dia sangat sedap. Rasa berry, rasa strawberry. Okey. Dan beli kapsul dah. Thank you. Ketua untuk pesakit kanker stage 4 boleh. Kapsul kita dah buka COD untuk penyakit Pro Alip ni macam Ken Alip Se kan, Jan Alip Entong. Okey, boleh makan tak ada masalah. Sebab apa? Dia pure kunyit hitam, kunyit hitam. Okey, dia tak ada campur apa-apa kak. Sangat-sangat boleh makan untuk yang aku dah pening dah ni. Untuk yang ini, untuk kapsul dewasa ni. Okey, tak ada masalah, sangat-sangat bagus. Sebab apa? Kalau akak ada penyakit sakit lutut kan, nak sembahyang kan, payah kan, sakit lutut, boleh ambil yang sachet. Sachet ni rasa dia sedap, ada rasa madu, dia ada rasa habatus sauda, dia ada rasa herb sikit. Dalam ni kita ada 10. Okey, sangat-sangat membantu untuk sakit lutut, sakit sendi, macam itu kan, untuk imun badan, untuk sihat. Okey, boleh buat anak selit-arit makan tak ketua? Boleh, sangat bagus. Sebab apa? Yang kids ni kita tak ada tambah apa-apa. Okey, akak jangan risau, kita tak ada tambah suplemen aneh-aneh lah, tak ada lah, memang tak ada. Memang dalam ni memang kunyit hitam, lepas tu rasa manis madu. Okey, memang orang kata dia merangsang lagi untuk anak-anak tu belajar, minda, selera makan. Okey, GERD tak Alip D, sachet better ya? Betul. GERD sachet better, tapi makan sikit dululah. Kita sarankan akak makan sikit dulu, lepas tu akak makan yang madu ni lah. Okey, dosage black turmeric in sachet and capsule sama je. Betul. Betul ni? Yelah, dosa sama je. Lain. Ada orang komen. Kapsul 450. Kapsul 450. Sachet 400. Oh, sachet 400. Kapsul 450. Sachet 450. Sachet 400. Kapsul 450. Kapsul yang tinggi. Betul. Sachet tu serbuk ke cecair? Dia cecair macam madu. Okey? Thank you ketua baca soalan kak. Boleh kak? Yang kids tak ada COD ke? Mungkin tengah buka. On the way buka. Kita on the way buka yang COD. Terima kasih kak. Kak dah buka dah. Okey. Saya rasa macam saya dekat rancangan tombak sekarang ni. Saya sangat suka. Wah! 2 juta like. Siapa kata 2 juta views tadi tu? Khairul Amin pun 300k tau. Kita 2 juta views. Melana. Okey. Alip nak ADH ni only ke? Ikmal adalah contoh utamanya. Ikmal Alip D, Alip H, Alip D, Alip Z. Ikmal ada. Alhamdulillah okey makan, tak ada masalah. Okey, Parkinson, Pak Sen boleh makan ke? Boleh. Lagi bagus, akak bagi orang yang ada sakit-sakit macam tu, kalau orang dah tua-tua, akak bagi yang kapsul. Kapsul ni memang pure black turmeric.
pure kunyit hitam sahaja dalam dia. Tak ada tambah madu, tak ada tambah gula, tak ada tambah stevia, tak ada tambah gam Arab, tak ada. Yang ini pure black turmeric saja. Untuk akak-akak yang macam nak pergi umrah, nak pergi melancong ataupun kerja-kerja akak ni banyak guna pergerakan kan, tapi akak agak berusia, tapi akak tetap cantik, suami akak tetap handsome. Ikmal tak cakap akak organik yang organik. Okey, tapi akak boleh ambil yang ni, yang sachet ni. Sangat bagus, betul kan? Dia merangsang kak, dia merangsang akak, merangsang untuk bergerak lah, bukan merangsang lain. Ni merangsang akak untuk bergerak, bagi akak tenaga. Okey, dalam yang sachet ni kak, rasa dia sedap lah. Sebab apa? Ada madu, ada vitamin C, lepas tu ada habatus sauda, dia ada gam Arab. Okey, untuk gam Arab tu kak sangat bagus untuk orang yang ada masalah usus. Okey, bila ada masalah terkeluar ali aku, sorry. So bila kita ada masalah usus, okey, kita makan gam Arab sangat bagus untuk sistem penghadaman juga. And then ada pula ekstrak kunyit hitam, ada pula habatus sauda, makanan sunnah. Okey, so dekat dalam ni kebanyakan ni makanan sunnah je yang kat dalam ni. Okey, bukan ni kita cakap yang lagi satu tu tak ada sunnah langsung. Bukan. Yang dalam ni memang pure black turmeric. Kita buat pure tu sebab apa? Takut orang tu memang tak boleh makan apa-apa yang ada tambahan lain. Okey? Jadi ini adalah pure. Penyakit serangkai boleh konsum ke? Sangat-sangat bagus. Sebab apa? Dia boleh untuk orang sa'alib kek jan alib entong, dak alib rating alib enggi, buat alib waping alib enggang. Diabetik boleh? Boleh. Yang ni boleh kan? Kapsul ni kita memang saja untuk orang yang ada masalah di yang alib baik alib tik. Okey, yang ini. Kalau akak beli untuk warga emas, untuk mak, akak boleh ke konsum produk-produk ni? Boleh sangat-sangat akak. Boleh, akak jangan risau. Okey, apa ni? Ikmal no? Ya, saya. Ni job Ikmal ke? Sebenarnya inilah company Ikmal. Ikmal lah CEO yang menyamar sebenarnya. Ya, betul. Dan order triple boost turmeric. Terima kasih kak. Okey, order loose 3 botol dapat tumbler tak? Ke kena ambil set yang 3 sebab harga beza jauh? 3 produk. Dia kalau 3 dan above dapat tumbler kan? Ke dia macam dia gitu? Yes, 3 and above dapat tambah. 3 and above akak dah dapat tumbler dah. Okey, untuk malam ni kalau akak nak tahu manis-manis dia, kalau akak beli satu ni untuk Naturemeric Kids lah kan. Okey, Naturemeric Kids ni kalau akak beli satu cubel, akak akan dapat satu set cutlery. Cutlery tu macam sudu dan garfu Naturemeric lah. Kita ada 3. Okey, kita ada 3, yang ni 1, yang ni 2, yang ni 3. Tapi akak dapat secara random lah, akak dapat secara rawak, akak tak boleh pilih yang ni. Okey, tapi kalau akak beli 3 cubel Naturemeric Kids ni, akak akan dapat satu set cutlery dan akak akan dapat satu tumbler. Okey, tumbler dia satu warna saja kak yang ni. Dia akak nak warna pink tak boleh. Akak buat sendiri yang tu. Cuma kita ada yang ni sahaja. Ini warna Naturemeric, okey? Dan kalau akak beli 5 chewable ni, akak akan dapat satu set cutlery, akak akan dapat satu tumbler dan akak dapat oversize tea macam Ikmal pakai ni. Bermula size S ataupun XL. Kalau akak tak muat nak pakai, akak bagi anak akak pakai. Kalau akak nak set akak nak set dia punya size, pergi dekat Rimak tu nanti, akak bagi dia punya harga pula dah. Akak bagi dia punya size kat situ. Ketua triple sachet dapat tumbler tak? Kalau yang sachet ni? Dapat. Dapat juga akak dapat. Okey, untuk resdung anak umur 19 tahun mana yang sesuai? Kalau resdung anak 19 tahun, biasa 19 tahun ni anak-anak remaja kan, nak yang macam yang manis-manis sikit kan, akak bagi yang sachet. Okey, tapi kalau dia langsung tak kisah pasal rasa, akak beli je yang kapsul yang ni. Kapsul yang betul-betul kapsul ni pun boleh. Dosage untuk adult, cukup ke 1 kapsul per day? Kalau sebagai daily supplement, 1 cukup. Sebagai daily supplement, 1 cukup dah memadai. Macam itu. Untuk kit resdung sesuai. Apa ni? Untuk kit resdung sesuai tak? Sangat sesuai. Sebab apa kak? Apa-apa penyakit, kalau resdung ke, sesama ke, batuk ke, demam ke, apa sakit otot ke, semua ke, itu ada berpunca daripada imun kita yang meradang. Okey, imun badan kita yang meradang. Bila imun meradang itulah yang macam kita kena rawat imun kita kan. Jadinya bila nak merawat imun tu, kena guna ini, Black Turmeric Kids ni. Dalam dia cuma ada kunyit hitam dan juga ekstrak madu. Kita tak ada tambah bahan logam, tak ada bahan kimia lain, memang dah tak ada. Jadi bila makan ni, dia membantu untuk cover kita punya imun. Okey, budak-budak punya imun. Manis-manis kalau beli yang adult tak dapat ke? Dapat juga. Dapat juga. Contoh kalau akak beli Kak Yana beli adult punya barang, contoh 3 sachet ni. Akak dapat juga macam tadi 3 box, akak akan dapat 1 cutlery, 1 tumbler. Kalau akak beli 5, akak akan dapat 1 cutlery, 1 tumbler, 1 oversize tea. Okey? Dan grab combo gold plus combo kit. Okey, untuk kencing alip mak alip nis sesuai tak? Untuk kencing alip mak alip nis, akak cuma boleh ambil Black Turmeric yang kapsul saja. Sebab apa, dalam ni kita tak ada tambah stevia, kita tak ada tambah gula dan bahan-bahan lain. Pure kunyit hitam sahaja. Ibu mengalim dengan anim dok atau BF mam boleh makan ke? Breastfeed boleh, tapi selepas baby dah habis hantam. Okey, untuk BF mam boleh makan tapi lepas
Habis pantang. Okey. Cakap ke rapping mal laju now tu? Tak nak. Okey, kena cakap slow sikit Okey, resdung boleh ke? Boleh. Okey, kalau makan waktu malam buat kita nampak. Bukan tak nak seluk. Komen tu yang laju. Okey. Kalau ketua siapa kejar tu? Mem lah kejar kat belakang ni. Allergic boleh makan ke? Sangat bagus. Allergic boleh makan juga. Okey? Ini allergic. Sebab kadang-kadang orang allergic boleh trigger dia punya sesama. Ada orang allergic boleh trigger dia punya batuk, kan? Boleh makan, tak ada masalah. Okey, kalau makan waktu malam buat kita jadi susah tidur atau biasa je? Biasa je, Kak. Dia lagi kadang-kadang bila kita makan kunyit hitam ni, lagi membantu kita untuk tidur juga. Sebab apa? Dia calmkan bahagian dalaman kita. Macam tu. Kalau okey dah. Apa lagi? Okey, 13 tahun boleh ambil kids ke? Boleh. Boleh sangat. 7 tahun dia ke atas. Tapi seawal 5 tahun dah boleh bagi dah. Dia sebenarnya macam ni. Kalau anak akak dah boleh gigit, dah boleh mengunyah, dah boleh itu, boleh-boleh. Sebenarnya dah boleh dah. Macam tu. Saya selalu makan apa pun kena minum air putih banyak. Betul. Kalau ambil apa-apa pun, kita kena minum air putih banyak. Okey, paling bagus nak makan pagi ke malam. Ikmal suggestkan makan pagilah. Okey, waktu kita dah makan sarapan, contoh akak makan roti sikit tu, lepas tu akak telan. Maksudnya dia membantu aktiviti harian akak throughout the day. Okey, 19 tahun boleh ambil ke? Boleh. Kalau 19 tahun, Ikmal saja ambil yang sachet lah. Yang sachet ni ada 10. Kalau ada anak akak yang duduk dekat asrama, lepas tu universiti, kan? Kalau akak rasa macam, ya Allah risaunya anak aku, dia nak makan ke belum? Beli ni, Kak. Akak beli je ni. InsyaAllah anak akak dijamin sihat. Ikhtiar. Keluar dah khaw. Ya, kalau ada kena makan ubat-ubat klinik boleh sekali jarakkan, kena jarakkan. Bagus akak tanya soalan ni. Kita jarakkan dia, Kak. So, kena ada penjarakan sosial di antara ubat. Okey? Selaju jari tap-tap ni, klik beg kuning untuk support anak. Betul. Itu ubat ke? Ini kita tak panggil ubat sebenarnya. Kita panggil makanan sokongan ataupun makanan tambahan. Okey? Dan yang bagus dia turmeric ni, Kak, dia memang tak ada tambah bahan logam, tak ada tambah bahan kimia yang lain. Okey? Dia memang natural. Bahan ni memang organik untuk warga-warga organik. Okey? Kena konsum macam ubat biasa atau kulum macam tu je. Okey? Okey, jap. Kalau akak ambil kapsul black turmeric ni, Bukan kuluk kemam. siapa tanya tau? Okey, yang black turmeric yang kapsul ni, Kak, ini akak telan. Ini akak jangan gigit atau kunyah yang kapsul yang ori ni, jangan. Okey, tapi kalau akak beli yang sachet, akak nyonyot lah. Akak nyonyot, sedut. Buka sedut je. Okey? Nyonyot sedut. Ya, aku tak boleh lah yang tanya ni. Okey, akak sedut dan itulah. Okey. Kemam macam tu. Nah, kalau natural case ni. Ini brand profesional lah. Ini brand profesional ni. Kita tak boleh buat macam kita buat lavanya kan. Okey, lavanya tak apa aku gitu-gitu kan. Okey, yang ini untuk yang natural kids ni boleh kemam, lepas kemam boleh kunyah telan. Ataupun yang tak boleh nak kunyah ataupun kemam tu, akak cairkan, akak bagi minum. Sedap. Rasa dia rasa berry. Jadi Ikmal rasa tak ada masalah kot untuk yang ni, untuk tak payah cairkan pun tak apa. Sebab rasa dia sedap. Akak jangan gelak. Komen dah dipenuhi dengan emoji gelak. Okey. Dah konsum box ke-8. Darah T husband. Bacaan dah back to normal. Alhamdulillah. Tapi Kak, sebenarnya yang paling disukai dan digilai adalah yang sachet ni. Orang nak pergi umrah biasanya berkotak-kotak beli. Sebelum dia orang pergi tu pun dah konsum. Dah sampai sana pun konsum benda ni. Sangat-sangat bagus untuk orang ada masalah sakit lutut, sakit sendi, energi kan. Sebab ini memang boleh boost energi. Okey, waktu Ikmal back to back kerja waktu bulan puasa hari tu, yang ni lah. Waktu raya dan puasa. Ini yang sangat-sangat membantu. Okey, ketua yang gelak kami ikut je. Akak yang suruh. Shopee ranking ketua tak bergerak lagi. Tak apalah Kak. Ikmal, tak apalah yang Shopee ranking tu. Janji yang lain tu ada yang bergerak dekat situ tu. Okey. Okey, mana lebih berkesan? Okey, untuk Ikmal sendirilah. Session ni Ikmal nampak kesan sebab Ikmal konsisten makan yang ni. Okey, yang ini bukan tak berkesan. Ikmal kurang ambil yang ni sebab Ikmal suka yang ni. Tapi yang ni sebenarnya lagi berkesan sebab dia punya extract black turmeric dekat dalam ni adalah paling tinggi 450 gram. Okey, yang ini 400 gram. Dia nak dekat-dekat sama je. Tapi kalau akak konsisten, Dr. Cat, kat sini kita ada doktor dekat dalam ni. Okey, Dr. Cat kalau ambil sebenarnya, kalau nak lagi konsisten, ambil je dua-dua. Okey, selang-selikan pun boleh, tak ada masalah. Okey, kiranya kalau konsum untuk kuat antibody kan, betul Kak Yana. Bagus Kak Yana ni. Ya, goal terbaik. Goal yang ni lah kan? Gold yang sachet. Oh ni, black turmeric gold. Okey. Kenapa tak cakap pil lagi okey? Depends pada orang.
Dia depends pada orang Kak Zima. Okey, contoh Ikmal tak suka ambil ni sebab Ikmal kena minum air. Ikmal malas. Jadinya yang ini Ikmal suka, sedut je habis dah. Macam tu. Easy going, betul. Sebab Ikmal kadang-kadang makan bukan dalam kereta Kak. Jadi kadang-kadang air mineral pun tak ada. Jadi sebab tu Ikmal suka yang sachet ni. Tapi kalau nak cakap mana yang paling bagus, of course lah kita punya kapsul ni. Macam tu. Maksimum sehari boleh makan berapa Kak Jungi? Boleh makan contoh. Kalau untuk kapsul ni, Kak Jungi boleh makan satu sehari dah memadai untuk suplemen harian. Okey. Nak ambil berapa biji? Kak Dr. Kat ambil sebiji je. Okey, untuk sachet pun ambil satu sachet saja sehari. Adik, kapsul adult tu elok untuk usus juga ke? Akak dah beli yang kapsul. Sangat-sangat bagus juga Akak. Ini sangat-sangat bagus. Ini lagi bagus sebab apa? Dia pure dekat dalam ni, black turmeric saja. Kunyit hitam saja yang kat dalam ni. Dia tak ada campur benda-benda lain dah. Memang tak ada dah. Combo sachet plus kapsul tak ada ke? Combo sachet kapsul Jap, kita try tanya admin. Admin, ada tanya yang sachet dengan kapsul tak ada ke combo? Sachet solau? Sachet solau? Solau! Yang ada tu last lah, tak ada. Oh. Last ke 10 je tadi ingat dah. 7. Tak ada apa. Oh, dah ada. Habis dah. Kapsul ada. Oh, boleh balik lah. Boleh balik kan? Ya dah. Okeylah, Akak dah beli yang sachet. Kak Zima antara orang yang bertuah. Dah ada dah Kak. Habis dah. Dah habis dah. So kita boleh lupakan yang sachet ni. Kalau dah restock nanti, dia macam ni. Bila barang dah sampai, Akak dah consume, Akak rasa dia punya keberkesanan tu, jangan lupa tag Ikmal dengan Naturmeric. Okey, kita ada Naturmeric Official, ada Naturmeric Kids juga. Okey, so ini kita boleh letak tepi dulu. Okey, so sekarang yang ada Naturmeric yang kapsul yang dalam dia betul-betul hanya ada kunyit hitam sahaja. Dia tak ada vitamin C, dia tak ada stevia, tak ada gula, tak ada gam Arab, tak ada apa. Cuma yang sachet tadi tu kita ada bahan-bahan tadi itulah, makanan-makanan sunnah. Tapi yang ini memang directly kalau masuk dalam badan, memang kunyit hitam saja yang ada dalam badan kita. Kita tak akan jadi hitam, tak. Cuma dia akan bagi kita lagi bertenaga, macam tu. Ketua pernah konsumsi kapsul punya ke apa rasanya? Ini pernah makan tapi dia tak ada rasa. Sebab Ikmal makan minum air terus hilang. Maksudnya dia dah masuk terus dalam badan. Ini Ikmal tak pernah kunyah lagi lah. Tak tahulah rasanya macam ni kalau kunyah ni. Dia bukan untuk kunyah, dia memang Ini betul. Kan no nickname. Apa perubahan yang paling ketara bila Mak konsum? Ini waktu hari tu, waktu bulan puasa dengan raya, job back to back tau. Jadi ni Ikmal, kita makan pula sahur kadang-kadang makan, kadang-kadang tak makan kan. Berbuka pula kadang-kadang cepat kadang lambat. Jadinya bila makan benda ni, Ikmal biasanya kalau terlalu overstress, overwork, kepala Ikmal berdenyut kat sini tau. Ikmal tak tahu migraine ke apa, tak tahu lah. Adik, Akak ada feedback daripada kawan Kak. Dia ada sakit Fiber alip right. Dia ada tu, dia memang okey, Akak belikan dia ni, dia dah 4 botol, dia punya fibroid tu mengecil. Mengecut. Dia mengecil. So kalau orang ada masalah yang macam 3 juta lah. Ya Allah. Ya Allah, untuk kids tu tadi cakap elok untuk selera makan, tapi anak saya memang dah selera makan. Kena kawal makannya. Kalau macam tu, dia improve immune. Okey, bila dia improve immune Kak, anak akan makan, dia jadi bertenaga. Bila jadi bertenaga, dia bakar kalori. Lepas tu lagi satu, Akak yang kena balonnya. Bila angkat balon dia, pandai lah dia. Okey, kalau si Alice mengecut tak? Ini tadi, ada Akak ni cakap, kawan dia dah konsum 4 botol, masalah fiber aliproid, mengecut. Okey, mungkin masalah endo pun boleh juga. Tak ada masalah. Sebab apa? Orang ada masalah kerok alip ni macam Ken alip se, darah alip tinggal linggi, sakit jalan lintong pun boleh makan. Okey, yang fibroid tadi ambil yang mana ketua? Ambil yang ni. Yang kapsul ni. Dalam dia Kak, kita ada 30 kapsul. Ambil satu hari, satu kapsul sahaja. Okey, boleh jadikan makanan tambahan lah. Okey, kunyit memang terbaik. Betul Kak Ria, kunyit yang ni memang terbaik. Kunyit lain tak. Okey, ala yang go sachet tu habis ke? Dah habis dah Kak. Dah habis dah. Mana ambil yang kids tu semua, Ha? orang tua pun boleh makan. Kids kan boleh makan juga kan? Ya. Ya. Dia makan tu. Ya. Itu lagi senang, makan kunyit-kunyit. Betul. Gula-gula. Macam kita punya co-founder, sebab Ikmal yang founder dia. Co-founder kita cakap, boleh ambil yang kids juga. Terkeluar hati aku. Yang adult pun boleh ambil yang kids juga. Lagi senang Kak kunyah-kunyah sambil tengok saingan Harazan live tu, Akak kunyah-kunyah. Sihat Akak nanti. Okey, dan order 2 botol black turmeric kids. Okey, Akak ni beli 2, maksudnya dia dapat cutlery lah. Kan? Dia dapat set cutlery. Nanti Akak akan dapat tahu yang ni. Akak dapat yang ni, turmeric ni, Akak dapat. Ini kalau Akak tak nak guna, Akak bagi anak Akak je Kak. Bawa pergi sekolah. Nah. Ya, apa lagi tu? Apa lagi soalan Kak? Kalau sealip rang alingkai, kapsul lagi sesuai kan? Betul.
Okey, sebab dia tak ada gula, dia tak ada stevia, dia tak ada apa-apa. Dalam tu memang pure black turmeric saja dekat dalam dia. Okey, dan grab 2 combo Kids and Capsule Sachet. Ya, sakit jantung pun bagus yang makan ni. Betul. Sangat-sangat bagus. Okey, untuk app ni memang umur 19 tahun kena ambil yang mana? Yang ni okey ataupun sachet? Ini pun okey juga. Tapi sachet dah habis. Jadinya boleh bagi ni. Ambil yang kids, ambil yang kids. Oh, kids. Kids pun boleh kan? Dia dekat cerita macam ni lah. Yang ni, yang kids dengan yang bukan kids ni, beza dia yang ni dia ada perisa strawberry tu. Bukan perisa strawberry. Dia betul lah dia ada perisa strawberry dan manis madu tu je. Jadi ni lagi sedap. Yang ni akak kena telan je. Akak tak boleh kunyah yang ni. Yang ni akak boleh kunyah. Dan dia ada kunyit hitam juga. Kunyit hitam. Okey, boost energy tak ketua. Dia boost energy, bila energy kita okey, mood kita pun okey, lepas tu badan pun okey, sihat. Okey, apa lagi? Dan order 3 botol kit. Woo! Siapa tadi ah? Kak Wardah, 3 botol kit. Kak Wardah boleh bagi. Kongsi dengan anak. Ya, Kak Wardah kan ada anak ni kan? Macam tu. Boleh tak nanti Kak Wardah kongsi dengan Ikmal, kalau tak nak umum, kongsi dengan Ikmal secara personal, macam mana? Okey tak feedbacknya? Macam tu. Ikmal nak tahu sangat-sangat. Okey ataupun tak, sebab Kak Wardah ni sangat jujur macam tu. Ikmal nak tahu. Okey? Pik Alip Ngkos. Berkaitan kita buat kajian dengan Minda. Bagus. Anak Alip Zam bagus Bagus gila. Co-founder kita. Ya, sangat-sangat bagus co-founder. Dia lengkap. Dia bagi lengkap. Ya, bagi tenang. Adik boleh ambil tu. Bagi tak tenang supaya awak tak tanya. Akan nak cakap saya OT Alizem lah. Cuma makan satu tenang sikit. Ustaz Rizal makan semua. Kunyit ini nombor 1, terbaik sangat. Betul. Kunyit ini memang terbaik. Betul. Kalau dewasa makan yang kids kena ambil double ke? Dosage dia? Betul. Boleh ambil double. Sebab apa? Yang ini biasa budak kan 1 tablet sehari kan. Tapi kalau akak yang dewasa, akak ambil yang kids pun juga. Ikmal jujur, Ikmal makan ni dengan ni. Ikmal suka benda yang sedap. Ikmal tak suka benda yang macam tak ada rasa atau memang tak sedap. Tapi bukan kita kata ni memang tak sedap, memang tak ada rasa. Kalau akak masuk dalam mulut, akak telan tak ada rasa. Kan ada certain pil kalau kita isi kat lidah pun dah rasa macam tak sedap, rasa punggen-punggen kan. Jadi yang ini tak perlu telan, tak perlu apa, kunyah pun boleh sebab sedap. Okey, kurang tantrum betul. Selamat. Betul. Makan banyak-banyak pun tak apa. Belilah banyak-banyak. Betul. Co-founder menekan Okey. Rasa pahit-pahit gitu ya. Dia ada certain kapsul yang dia rasa pahit ataupun pil tak minum lagi dah rasa pahit. Tapi ni tak ada rasa. GCP Alip D sesuai ke? GCPD. Okey. G6PD. Boleh Kak? Boleh. Sebab apa? Even penyakit yang keruk ni yang paling kunyit macam Alipsa pun boleh makan. Dan orang kata ada yang bebas kanser juga. Alhamdulillah dengan izin Allah. Apa-apa ubat pun kita panggil dengan izin Allah lah. Kita ikhtiar macam tu. Usaha. Sebab tu orang kata kalau kita nak makan ubat, kita tak boleh harapkan ubat saja. Macam tu. Niat kena betul kan? Jadinya dengan ikhtiar, dengan izin Allah menjadi. Usaha tawakal. Betul. Sesuai untuk yang selalu tantrum ke, betul macam Kak Yana, boleh ambil juga. Ataupun untuk Kak Syikin, sangat bagus. Okey? Ambil yang kids punya ni. Sangat bagus. Kak Mira dia kena 3 botol sekali. Okey. Yang kuat tantrum macam ketuk. Keluar sekarang? Kak, ini bukanlah banyak Kak. Kita ni cuma rinse Kak. Kalau banyak tak apa. CKD daya alipsis boleh ke? Boleh sebab untuk masalah alip enggang, orang pun boleh makan juga. Okey? Tapi untuk penyakit-penyakit serang engkai tu, okey? Ambil yang pure ni. Sangat bagus. Kalau akak masih lagi was-was kan nak ambil yang kids kan. Tapi yang kids ni pun sebenarnya tak payah was-was. Sebab apa? Ini kalau betul kita bagi dekat budak-budak Kak. Kita bagi dekat anak-anak budak kecil, sebenarnya kita kena particular. Jadi dalam dia Kak, memang ada black turmeric dan ada honey extract dalam dia untuk manis. Itu saja. Kita nak buang harga dek. Buang harga? Kita nak buang harga memang buang betul. Bukan buang sikit-sikit. Yang kids ni? Ya, betul. Special ke mana Okey, nak bagi berapa ni? Tunggu. Ni, sayang. 1 kotak 90, 3 kotak 269, 5 kotak 445. Wow. Kak, ini harga gila ni terkeluar lagi ali aku, sorry. Jadi sabar, kesuruhan yang tunggu 5 minit terus stay. 5 minit Kak. Kak, sabar dulu Kak. Kalau nak harga gila-gila ni tunggu 5 minit Kak. Okey. Kalau Mak boleh ke? Asma pun boleh Kak. Alhamdulillah. InsyaAllah akak ikhtiar. Okey. Alah kena check out lagi ke ni? Tak. Okey, sabar. Akak fikir dulu. 1 kotak RM90. Okey. 3 kotak RM269. 5 kotak RM445. Anak awak lebih boleh konsum ke? Sangat bagus. Bila anak akak konsum yang ni, black turmeric, tapi Ikmal konsum yang ni Okey, bila konsum yang ni, okey,
Dia boost kita punya immune. Bila immune kita ni boost, kita boleh buat macam-macam aktiviti. Okey, kita punya orang kata sistem kardiovaskular kita pun orang kata macam tu. Barulah kita tak masuk wad kardiotorasik. Jadinya, bila imun kita okey, kita pun buat macam-macam aktiviti, badan jadi sihat Kak. Betul. Dan payment, tapi nak tanya, insulin boleh consume kan? Boleh. Testimoni banyak yang macam yang di-mention tu ada. Betul. Kanok nickname, name. Akak name nickname, akak boleh tengok dekat komen, macam-macam komen dan feedback ada. Okey, alip tukar alip rang boleh ambil ke? Boleh. Batu bola batu petangkap pun boleh Kak. Okey, nak dapat t-shirt kena beli berapa? Kalau akak nak t-shirt, akak kena beli 5 cubel kan? Betul kan? Okey, akak kena beli 5 cubel, akak akan dapat t-shirt, akak akan dapat cutlery, akak akan dapat tumbler. Saiz mula daripada saiz S sampai ke XL. Okey, orang di Alip mesti kena kawan minuman. Betul, kena kawan minuman kan? Ya betul. Okey, ketua ni apa ni? Tengok tentrum. Betul. Akak expiry date sampai bila? 2028. 2028. Tak sampai 2028 habis dah. Satu kotak sebulan. 1, 2, 3, 4, 5 bulan. Ya. Ya, kira semua penyakit boleh makan. Betul. Sebab apa Kak? Dia orang kata memang pure bahan itu sahaja. Bahan kita ikhtiar. Macam kita makan habatus sauda saja, macam kita makan buah zaitun sahaja, macam tu. Jadinya kita boleh ikhtiar dengan benda-benda ni. Kita tak overclaim macam orang lumpuh boleh berjalan, tak. Kita tak claim yang macam tu. Jadinya penyakit-penyakit begitulah yang kita boleh orang kata ikhtiarkan. Banyak betul belajar Jawi malam ni. Ya Allah Jawi. Nak tengok tumbler. Boleh. Diorang memang suka tumbler ke apa? Hari tu saya live dengan Tik Alip live pun dia suka tumbler. Oh, ini Kak. Ni boleh nyonyot. Nyonyot. Betul lah, sedut. Sorry. Kita boleh sedut yang ni. Okey, kita buka. Izin saya buka ya. Boleh. Saya CEO, jadi tak banyak masuk office. Ni Ya, biasa co-founder lah yang buat. Okey, lepas consume apa lagi tu Kak? Dah keluar emoji gelak dah, aku tak boleh baca dah. Untuk minum air kosong banyak, benar. Okey, kapsul dewasa tak ada harga combo ke? Tak ada. Sebab satu kapsul tu, untuk kapsul tu harga tu dah promo dia. Okey, faham. Okey, nak combo 5 kapsul. Nak combo 5 kapsul? Nak combo 5 kapsul. Nak combo 5 kapsul. Tapi Kak sebenarnya, kalau yang kids ni, combo 5 ni sebenarnya dia sebenarnya macam ni lah Kak. Yang biasa yang akak nak tadi tu, cuma hanya tak ada honey extract dan rasa strawberry tu saja. Okey, yang ini dia ada honey extract dan rasa strawberry tu betul. Tapi function dia sama. Cuma kalau akak dewasa, akak ambil black turmeric yang budak ni, kids ni, ambil 2 tablet. Okey. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Tengok kunyit kita kat belakang. Comel kunyit kita. Ni mana kunyit kita? Ni kat belakang. Berterapung-terapung kunyit tu. Jadinya bila akak makan ubat ni, akak makan suplemen ni, akak bayangkan kunyit yang comel ni masuk dalam badan akak. Dia membantu mengurangkan keradangan pada sistem imun akak. Okey. Satu berapa? Okey. Akak tanya yang mana? Yang mana Kak? Emperor. Tak. Dua-dua harga lah dek untuk kids dengan untuk tu. Apa? Kita tahu dua-dua harga je. Dua harga? Sebab kita ada 2 je kan. Sebab yang ni dah habis. So kita tahu dua harga je. Yang mana? Kejap ya. Untuk kids berapa satu, untuk dewasa yang Okey. Untuk Naturemeric Kids satu kotak biasa harga asas RM129. Biadab kan? Jadinya malam ni kita bagi akak tengok dekat beg kuning. RM77.38. Itu memang harga juna habis dah tu Kak. Itu untuk satu botol Naturemeric Kids. Untuk yang biasa, kapsul biasa, okey, harga asal RM169, kita potong harga malam ni RM115. Tapi malam ni kalau akak ada voucher, akak claim je. Akak claim, insya-Allah jadi lagi murah daripada tu. Betul. Sebab kita dalam 88 Live Madness Kak. Ya, apa lagi tu? Kenapa saya punya Garlic wood. Garlic wood sesuai tak? Sesuai. Okey, orang ada gout, ramainya orang ada gout. sangat bagus. Gout ni kena acid uric tu kan? Gout ni bila orang ada banyak acid uric. Jadi bila kita ada acid uric, kita nak kurangkan acid uric itu, black turmeric. Okey, akan makan black turmeric. Spesies terancam kan. Dia terancam, lepas tu nak tanam dia tu susah. Ya. Dia kena mention dia, spesies terancam. Susah nak tanam. Co-founder kita menekan bagi lagi. Okey,
Black turmeric ni, kunyit hitam dia ni adalah spesies terancam. Okey, bila dia spesies terancam tapi kesan dia tu yang paling mega. Okey, jadinya dia macam buah strawberry juga. Maksudnya paling payah lah macam tu, not easy to tanam, untuk kita harvest dia payah-payah. Jadinya bila dia spesies terancam, dia pula memberi kesan yang paling power. Jadi akak tahu maksud dia apa. Allah ciptakan dia adalah sebaik-baik penawar juga. Kenapa harga 103 untuk produk apa ya kak? Untuk produk ni turmeric kit satu tu sesuai untuk anemia tak? Sesuai. Okey. Hopi apa tu? Apa host pun petas sangat bercakap dah tercheck out. Saya kena kak. Sebab saya tugas saya. Kit 103 katanya. Kalau kat sini kat e-kemas 77 ringgit. Oh, ada orang yang dapat 77 ke? Ada orang dapat lain-lain harga. Tapi kak, kalau akak dapat harga 103 tu kira turun. Sebab apa? Harga asal 129. Betul. Kira turun tu kak sebenarnya. Okey, untuk sakit alik injak limtung boleh ke? Boleh sangat-sangat kak. Sangat-sangat disarankan. Berjaya check out lagi. Thank you Kak Nora. Ya. Okey, apa ni? Penerangan sangat meyakinkan, dah terpayment. Kayak ni. Tak kak, tapi Ikmal yakin, Ikmal ni first time rasanya jual suplemen juga. Ikmal takut nak jual suplemen kalau Ikmal tak try. Ikmal kena try dulu. Berapa bulan Ikmal try kak? Lama Ikmal try. Okey kak. Sekarang kita dah turun harga untuk turmeric kit ni. Tadi akan dapat 103 kan? Akan tengok balik. Kita satu kotak turmeric kit RM90, 3 kotak RM269, 5 kotak RM445. Akak tengok. Satu kotak kak ada 30 tablet. Akak boleh ambil satu tablet ataupun anak akak boleh ambil satu tablet sehari. 30 hari cukup 30 tablet. Okey, ketua kalau beli 2 set of 2 bottle kits dapat tumbler tak? Tumbler 2 set. 2 set 2 jadi kira 4 lah. Boleh dapat tumbler. Sebab kalau akak beli lebih daripada 3 dan kata akak dapat tumbler. Kalau akak beli 5, akak akan dapat satu oversize tee ni lah. T-shirt kita ni lah. Okey, kalau kanak-kanak speech ni Alif boleh konsum. Sangat-sangat bagus kak. Okey, sebab apa? Dia boost immune. Ya, dia merangsang minda anak-anak ni. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey. Dan 5 botol Black Turmeric Kits. Wow, kak, thank you so much. Dan payment Turmeric Kits double. Okey, sebab apa kak? Ini sangat-sangat berbaloi. Bila akak beli, makan, consume, habis, boleh beli lagi. Macam tu. Dan dia punya jangka hayat dia tu bergantung pada tablet lah sebenarnya. Contoh 30, akak beli sekotak. Cukup 30 hari, akak boleh beli lagi. Okey, dapat result best, akak boleh consume lagi. Akak boleh konsisten. Mana komennya kau hilang? Okey, oh begitu ya. Kolesterol ni tinggi boleh consume? Boleh. Macam tu. Ada masalah gaut, akak ada masalah serangkai, masalah kronik macam Kak Alip Mesa pun, insya-Allah akak ikhtiar. Insya-Allah kita sama-sama doa kat sini. Boleh. Ya, yang belum follow boleh follow Turmeric. Sebab apa? Kalau akak follow, feedback okey. Ikmal kan founder kan, Ikmal CEO. Jadi mungkin Ikmal boleh suggestkan macam ada game ungwi ke kan. Kita ada peradu-peraduan ke, lunch bersama Ikmal ke, macam tu kan. Okey, dan 3 botol. Sebab tu voucher baru masuk lagi, betul Kak Jia. Thank you. Okey, dan beli. InsyaAllah kita usaha. Ya. Okey, sekarang ni kita dah live 55 minit. 55 minit. Okey, sayang kalau diorang tak grab sekarang. Okey. Bila awak end live, harga akan berbalik kepada harga asal. Alamak. Dah tak boleh harga murah, dah tak boleh harga 90 ke, 269 ke, 445 memang dah tak dapat sayang. Sebab harga RM90 ni memang ada dalam live awak sahaja. So, kalau nak beli dalam masa 5 minit sahaja lagi, boleh dapat harga murah yang dia tunjukkan ni. Ya Allah. So, better beli sekarang. Sebab live dia dah habis. Live dia dah habis. Betul Kak Ikmal memanglah sejam saja untuk turmeric ni. Okey, sebab CEO tak boleh live lama-lama. Sebab Ikmal ada banyak lagi. Ikmal ada meeting kat Cambodia dengan Rusia. Jadi Ikmal kena apply je lagi. Okey. Ya, kita kena cari lagi kunyit hitam tu. Jadi ni akak lepas daripada live ni, Ikmal live sejam dia, tinggal 5 minit lagi ni je. Okey, harga kembali kepada harga normal. Okey, kalau tadi kita potong akan dapat harga 103 satu kotak betul. Sekarang ni akan tengok satu kotak RM90 sahaja. Akak beli 3 kotak RM269, akak beli 5 kotak RM445. Satu kotak tahan berapa lama dia? Ada 30 tablet, boleh tahan sebulan. Kalau akak beli 1 2 3 4 5 bulan. Akak boleh tahan. Tapi harga ini memang limited sampai Ikmal live saja. Lepas tu dah tak ada dah. Sebab apa? Ikmal yang bring the kids kan. Macam tu. Jadinya jangan lupa punch card. Betul. 39 juta like. Thank you. Dan payment combo 3 kids 253. Wih. Ada
akak tu dapat 253. Patutnya 269 lagi murah dapat. Ya. Ada voucher. Terima kasih Kak No Nickname Uninim. Terima kasih. Kak boleh tukar nama tak Kak? 3 minit saja lagi, Dek. Sayang sangat. 3 minit saja Kak. 3 minit saja lagi Kak. Sangat. Ya. Okey. Black turmeric ni dia 10 kali ganda antioksidan. Akak bayangkan ni. 4 juta like. Dan beli black turmeric. Thank you. Okey, apa lagi tu? 4 juta like. Akak thank you so much. Saya dapat 70 je sebotol. Oh my God. Memang dah voucher dia. Ya. Maksudnya akak sama dengan saya. Saya dapat harga tu kat saya. Harga tu. Alhamdulillah, thank you so much. Akak semua dalam pantang boleh ke? Okey, untuk ibu BF tadi tu, lepas daripada pantang boleh konsum. Betul. Okey? Lepas daripada pantang boleh konsum, tak ada masalah. Okey, apa lagi tu? 5 kotak dapat 374 je. Oh my God. Ish, kat situ dia bagi 445. Dia dapat voucher lagi tu. Okey, kena beli juga. Happy Pack 370. Kak cepat Kak. Lepas tu Ikmal dah tak live dah ni Kak. Ya, Ikmal dah habis ni. 3 minit. Nak masuk kita tinggal 2 minit saja lagi. Ya. Harga ni 2 minit saja lagi. 2 minit saja lagi Kak. 2 minit saja lagi. 70 botol. 70 botol? RM70 lah tu. RM70 tu. Terkejut saya beli 70 botol. Aku nak jadi ejen ke? 70 botol? Mal, ya. Bulan depan kena repeat menjual ni. Bulan depan itu kena tanya co-founder dulu. Macam tu. Sebab CEO, mungkin CEO pergi London waktu tu. Kena ambil co-founder yang lain. Kena ambil founder lain. Founder seorang lagi, Baby Ocak. Kan? Cepat check out nanti ketua tantrum. Cakap, sikit lagi dia nak live. Ada 2 minit setengah lagi. 2 minit setengah lagi, 2 minit setengah je lagi. 2 minit setengah. Sangat sayang tau. Harga murah gila sekarang ni. BF Mam boleh konsum ke? Lepas pantang boleh konsum, betul? Boleh konsum. Tapi Kak Yana lepas pantang, Kak Yana BF Mam ke? Tak kan? Kak Yana boleh lepas salin lah. Dia nak beli untuk Dia untuk kawan-kawan. Okey, sorry. cepat korang. Kita tinggal 1 minit saja lagi. Tinggal 1 minit saja lagi. Kak, sikit lagi. 1 minit saja lagi. Yes. Untuk kita end live. Ya. Bila dia dah end live, harga memang tak ada. Betul. Ikmal habis live, harga kembali kepada harga asal. Sikit lagi. Sekarang dia harga harga sekarang memang sangat murah, Dek. Sangat murah. Okey. Tepuk Malaysia. Ya. Okey. Kak Kirani, thank you Kirani. Dan order thank you Teacher Mama. Order turmeric kids 2 botol. Thank you so much. Thank you so Nanti much. jangan lupa share feedback Betul. dengan Turmeric tau. Akak nanti share feedback tau. Akak tag saya. Ataupun kalau akak rasa macam mana, Kemal ni tak tengok pun, akak DM ke. Nanti Kemal try tengok, okey? Betul. Tapi Okey. insyaAllah ini memang terbaik untuk anak-anak, untuk mak-mak juga, Dek. Betul. Ini akak confirm. Betul. Kita konsum, kita ambil ni daripada bulan puasa kan? Mm-mm. Betul kan? Betul. Bulan puasa Tapi dia sebelum daripada tu lagi Kak. Ya, betul. Kita cuba dulu. Sebab Dia dah deal dengan akak lama. dia dah deal dengan Kak Mira ni lama. Tapi saya yang tak nak ambil lagi sebab suplemen. Saya kena cuba dulu. Saya kena consume dulu. Okey? Dan order. Good job ketua. Yeah! Adik, sekarang ni kita dah kehabisan masa. Tapi ada tapi. Tapi kita masih buka lagi harga ni sambil awak buat ucapan tu, diorang Okey. boleh beli lagi. Boleh check out lagi. Okey. Tengah-tengah awak check, bagi ucapan tu still boleh check out lagi. Okey. Akak, sambil-sambil Kemal bagi ucapan penutup ni, akak boleh check out lagi siapa yang masih add to cart tu. Okey, masih lagi boleh lock harga ni. Okey, Kak semua, Akak Jerung. Sebab ramai orang nak Okey. Kesian orang. Terus-terus je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk akak, abang Jerung, Mudeng, Ikmal Nation semua yang masuk malam ni, tak kisahlah di mana anda duduk, di rumah nyaman ke, ada orang kata rumah yang tak nyaman lah kan. Tapi untuk Ikmal inilah rumah paling nyaman. Ikmal pernah ada dan Ikmal pernah buat. Dan terima kasih kerana datang support Ikmal malam ni, teman Ikmal live malam ni. Yang tak membeli pun kira support Ikmal, teman Ikmal yang tag screen pun terima kasih. Terima kasih sangat. Semoga dengan produk akak beli hari ni, sebab Ikmal
trust produk ni. Jadi Kemar rasa produk ni boleh menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada akak, abang, adik semua. Semoga ada kebaikan, ada khasiat, ada manfaat untuk kita bersama. Okey? Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih sangat-sangat. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Boleh check out. Wassalamualaikum warahmatullahi. Boleh check out lagi sekali. Warahmatullahi. Check out sekali lagi. Wabarakatuh. Bye. Terima kasih semua. Terima kasih.